Kalau korang tunggu RTS siap 100% baru nak beli rumah, minta maaf lah dah terlambat. Hari ni saya nak bagi tahu korang 3 kawasan hotspot yang harga dia kira masih okey lah sekarang ni sebelum harga naik bila RTS dah start nanti. Macam mana saya tahu benda ni? Saya ni selalu jugalah tengok progress RTS kat official Facebook page diorang. So kalau ikutkan sebelum ni, area yang ada naik infra baru-baru ni bila dah siap, harga properti kat area tu biasanya memang boleh naik lah. Kalau macam kat KL tu kan, area yang dekat-dekat dengan LRT ke, MRT ke, dia punya pergi tu lain macam sikit lah. Tempat tumpuan kan, ramai orang kat situ. So basically demand pun naik. Jangan cakap harga properti je, harga sewa pun naik sekali. So kalau untuk area JB ni, RTS ni lah yang boleh ada efek yang sama. Nak-nak sebelah Singapore pula tu. Orang-orang yang ada disposable income yang lebih lah kalau nak compare dengan rakyat marhin macam saya ni. So, saya rasa 3 area hotspot ni maybe boleh target untuk beli. Untuk duduk sendiri ke, untuk buat investment ke, nak hadiahkan kat anak-anak ke, atau duit tu dah banyak sangat ke, tak tahu nak buat apa, boleh beli. Dia punya potensi tu memang ada. Ni saya cerita sikit lah. Dulu saya masa duduk kat KL, saya sewa rumah kat Ceras, kat Pangsapuri Segaria. Boleh Google lah kalau nak tengok tempat tu macam mana. Waktu tu tahun 2015, baru je kahwin. Saya ingat lagi, sebulan sewa RM700. Saya ni orang luar daripada Kuantan. So saya tak tahu sebenarnya berapa rate rumah sewa sepatutnya. Waktu tu saya assume harga sewa tu kira standard lah. Tapi bila berborak dengan member-member kat situ, RM700 sebulan tu kira mahal sebenarnya. Tak tahulah diorang bayar sewa berapa. Kalau diorang kata RM700 tu mahal, maknanya harga sewa kat situ boleh rendah lagi lah. Maybe RM500. Tu cerita 10 tahun dululah. Dari Pangsapuri Segaria ni, saya dulu jalan kaki je pergi kerja dekat Ceras Leisure Mall tu. Kerja part time kat Kenny Rogers. Sekarang kat situ dah naik stesen MRT. MRT Taman Mutiara. So saja je lah cek-cek kat website harga sewa berapa sekarang. Sekali lalu tengok 700 tu kira paling murah. So bayangkanlah, kalau dulu 700 tu kira mahal, tapi sekarang kira murah. Rasa sebab MRT tu lah. Benda-benda yang bagi convenience kat orang ni biasanya memang demand lebih. Harga sewa ke, harga beli ke, boleh jadi lebih. So kawasan mana kat JB ni agak-agak akan dapat efek macam ni? Harga jual naik, harga sewa pun naik, demand pun ada. First, saya rasa properti yang belah bahagian jalan lingkaran dalam. Basically, kira yang dekat dengan JBCC, CIQ, ni kira kawasan paling hot lah. Harga per square foot dia ni pun kira paling tinggi kalau nak compare dengan properti yang belah luar dari jalan lingkaran dalam. Kalau beli properti kat sini, maybe boleh target geng-geng kerja Singapore lah untuk sewa. Atau geng-geng yang kerja Singapore nak beli untuk diri sendiri pun boleh. Diorang yang kerja Singapore ni, kalau menyewa kat dalam Singapore tu lagi mahal kalau kena bayar sewa. Kalau RTS ni dah start nanti, rasa ramai duduk area sini sebab banyak tu boleh jimat. Sewa kat Singapore tu pun mau pergi 1,000 ke 1,500 dolar sebulan. Kira lah berapa dalam ringgit Malaysia. Itu pun dapat bilik je. Kalau diorang sewa kat Malaysia, area hotspot ni, kurang-kurang dapat studio. Jauh lagi selesa. Yang kedua, area Tebrau. Area Mount Austin sana tu ke. Kat sini, kalau nak naik bas direct pergi JB Central pun boleh. Senang nak ulang-alik Singapore hari-hari. Area sini pun macam-macam ada. Ada IKEA, Aeon, Toppen, hospital pun ada. Kira area ni balance lah. Yang ketiga, area Iskandar Puteri. Ni yang untuk cari landed ke atau target dia beli property untuk duduk dengan family. Harga kira okey lah sebab dia dah kira jauh lah dengan area jalan lingkaran dalam sana tu. Kalau nak invest long term, boleh beli property kat sini. Tapi sebenarnya area sini pun kira fleksibel. Sebab dia macam kat tengah-tengah antara masuk Singapore ikut Woodlands dengan ikut Tuas. So sebenarnya, banyak lagi projek-projek yang menarik kat JB dan kawasan sekitar dia tu.
memang boleh explore. Tu yang saya ada kumpul semua information lebih kurang 30 projek kat area-area ni, siap dengan harga per square foot dengan info-info lain. Senang sikit nak bajet ke, nak buat survey ke. So kalau nak info ni, tekan je link kat bawah tu untuk dapat Johor Project cheat sheet. Dokumen ni memang power. So kalau korang dah dapat view dokumen ni, korang ada perasan tak projek nama Arden dengan Asterias? So saya ada buat video comparison dua projek ni, mana lagi untung untuk korang?